B. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, ini saya nak share resepi nak buat kerabu Maggi. Yang macam dekat kedai Tom Yum tu. Hari ini saya nak tunjuk cara dia, resepi dia. Janji korang follow je guys. Oke, korang tengok bahan-bahan. First, kita kena ada Maggi. Maggi ni Maggi Thai. Maggi daripada Thailand halal Ni ada logo halal ni. Dia kena Maggi macam ni tau, baru dia sedap. Kalau tak Maggi macam ni memang dia tak sedap. Memang tak akan rasa Thai punya. Okey, Maggi 2 bungkus. Kita ada akar ketumbar, cili padi, tomato, bawang merah, bawang holland sikit, carrot. Kemudian seafood. Ni terpulang masing-masing. Okey. Kemudian ada ni. Kita ada guna cendawan laut guys. Kalau nampak ni nanti kita potong kecil-kecil. Kalau ini tak ada pun tak ada masalah. Okey, sekarang jom kita masukkan, kita rebus dulu sekejap. Dua paket. Apabila Maggi dah masak macam tu, korang angkat. Kemudian kita taruh sini. Kita nak rebus dia punya lauk sotong udang. Ni sotong udang ni sekejap saja tau. Okey. Dah masak, angkat. Kemudian kita rebus sekejap carrot. Carrot ni kena rebus dulu, kalau tak dia keras nanti nak makan. Carrot pun dah masak. Angkat. Bawang merah 1 biji guys. Ni kalau meniaga, kalau resipi ni meniaga kita jual macam ni tau. Macam ni lah kita buat. Kalau dekat kedai. Tomato, paru, kemudian cili padi, kemudian bawang holland ni kita iris kecil-kecil. Kemudian akar ketumbar daun ketumbar. Sampung masuk dalam. Tu dia guys. Cendawan laut ni rupa dia, bentuk dia. Okey, kita potong macam ni lah. Saya masuk udang sotong dalam. Kemudian carrot yang kita dah rebus tadi, gaul dulu guys. Sebelum kita bagi perasa, kita kena gaul dulu. Okey, sekarang kita nak bagi perasa dia guys. Sedikit ajinomoto, kicap sotong, gula. Kalau ada gula gabung ataupun gula sontam tu boleh juga, tak ada masalah. Yang kuning tu boleh taruh. Kalau tak ada pun gula biasa pun boleh, tak ada masalah. Es tom yum, limau. Air limau nanti pulang kita lah. Kalau nak masam lebih, korang letak lebih lah. Kita bancur dulu. Ni ramai peminat kerabu Maggi ni, korang tengok ni. Okey, untuk untuk 2 paket Maggi kita taruh bumbu dia satu ni. 1 paket. Okey. Masuk dalam. Sekarang kita gaul guys. Gaul sehingga dia sebati Okey guys. Apabila dia, kalau korang suka berkuah kan, korang boleh taruh ni air rebusan Maggi tadi dengan udang semua tu. Kemudian gaul lagi. Gaul betul-betul sebati kalau suka berkuah boleh taruh lebih air dia. Guys, kerabu Maggi padu kita dah siap menyederakan. Okey, tengok ni. Sekarang kita nak hidang. Okey, ni bahan ni semua boleh makan tau, bukan sampah ni. Maksudnya bawang holland boleh makan, tomato boleh makan, semua boleh makan. Guys, inilah dia kerabu Maggi. Memang padu, menyelerakan. Rasa ni dia punya cendawan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Meletup dekat mulut dia punya cendawan. Dia Maggi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Selamat cuba. Jangan lupa macam biasa korang support, follow, like, share, komen. Bye bye. Assalamualaikum.